Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aina Suraya binti Mazli. Dan nama saya Airin Syuhada binti Sarifin. Dan nama saya Siti Nur Salsabila binti Dakasha. Kami daripada SMK Sri Damai. Kami telah membina aplikasi Android yang bernama AI Mudimi. Aplikasi Mudimi adalah sebuah platform yang mudah alih yang membolehkan pengguna meluahkan perasaan mereka. Mudimi menggunakan kecerdasan buatan untuk mengenal pasti emosi pengguna melalui analisis teks dan suara. Ia memproses input tersebut dengan algoritma pembelajaran mesin untuk memberikan maklum balas yang sesuai kepada pengguna. Dengan menggunakan MIT App Inventor, aplikasi ini dibangunkan untuk memenuhi keperluan emosi individu dan memberi sokongan psikologi melalui teknologi. Ia memberi tumpuan kepada kesejahteraan mental yang mana pengguna dapat mengesan dan menilai mereka sepanjang masa. Ini bertujuan untuk membantu individu memahami perasaan mereka dengan lebih baik. Selain itu, aplikasi ini juga boleh menjadi alat sokongan kepada mereka yang memerlukan tempat meluahkan perasaan tanpa rasa takut ataupun malu. Kami membangunkan Mudimi berdasarkan 5 langkah utama dan sistem development life cycle, iaitu perancangan, analisis, reka bentuk, pembangunan dan pelaksanaan. Sebelum memulakan pembangunan, kami mengenal pasti masalah utama yang dihadapi oleh pengguna, iaitu kesukaran mengawal emosi harian secara berkesan dan kekurangan alat yang dapat memberi maklum balas emosi secara intuitif. Dalam fasa ini, kami merangka objektif projek, menentukan skop kerja, memilih platform pembangunan seperti Android Studio serta menyediakan keperluan teknikal seperti API, analisis emosi. Dalam fasa analisis, kami menganalisis keperluan pengguna, mengkaji data emosi dan menilai algoritma AI yang sesuai untuk digunakan. Kami juga memilih untuk menggunakan algoritma AI Gemini serta mengintegrasikan API Gemini untuk proses analisis emosi. Dalam fasa reka bentuk, pasukan kami mencipta prototipe antara muka yang mesra pengguna serta merancang arkitektur sistem yang efisien untuk memastikan kelancaran fungsi aplikasi Mudimi. Fasa pembangunan, kami mula menulis kod menggunakan platform pilihan, mengiterasikan algoritma AI Gemini dan memastikan setiap komponen berfungsi dengan baik. Dalam fasa penambahbaikan, pasukan kami menjalankan ujian menyeluruh untuk mengesan sebarang perpijat serta menambah baik prestasi dan kebolehgunaan aplikasi berdasarkan maklum balas pengguna. Ini ialah paparan utama aplikasi AI Mudimi. Ada dua cara kalau kita nak luahkan perasaan kita, sama ada tekan emoji ataupun kita cerita apa yang terjadi kat kita. Macam contoh kalau kita tengah sedih kan, kita boleh je tekan emoji. Kadi ini sementara, jiwa yang taba selamanya. Bangkit, kari kekuatan dalam diri, dan ukir semula jalanmu. Ataupun kita boleh tulis, kita boleh cerita. Contoh, Keputusan ini bukan penggetir cerita. Ia cuma satu bab yang perlu ditulis semula dengan lebih giga. Belajar dari setiap garis yang terkelar, dan lukas semula masa depanmu dengan warna yang lebih terang.